Musim Haji 2025, Arab Saudi larang pemegang visa bukan haji tempah hotel. Kementerian Pelancongan Arab Saudi mengeluarkan arahan rasmi melarang tempahan penginapan bagi pemegang visa bukan haji di Makkah sepanjang musim Haji 2025. Menurut kementerian itu, mulai 29 April ini, semua agensi pelancongan dan penginapan dilarang melengkapkan proses tempahan atau daftar masuk bagi pemegang visa lawatan atau pelancong, kecuali mereka mempunyai visa haji sah atau permit rasmi untuk bekerja atau menetap. Langkah ini, menurut laporan Saudi Gazette, selaras dengan ketetapan Kementerian Dalam Negeri bagi memastikan keselamatan jemaah, di mana semua pemegang visa selain haji diwajibkan meninggalkan Makkah bermula 1 Zulkaidah. Semua kemudahan pelancongan dan platform tempahan dalam talian turut diwajibkan mematuhi arahan ini bagi menyokong pengurusan ibadah haji yang selamat dan teratur. Dalam perkembangan lain, Saudi Gazette melaporkan Kementerian Sumber Manusia dan Pembangunan Sosial Arab Saudi mengumumkan kesediaannya untuk musim Haji 2025 dengan melancarkan pelbagai inisiatif, sumbangan dan perkhidmatan bagi meningkatkan pengalaman jemaah selaras dengan arahan pimpinan tertinggi negara itu.